Ini kisah 5 dinar. 5 dinar ni beratnya adalah 21.25 gram. 5 dinar ni boleh buat apa? Jom saya tunjukkan. Pertama, sebagai dana umrah. Satu keping 5 dinar ini telah mencecah RM12,000. Sangat-sangat cukup untuk tampung kos nak pergi umrah. Bila-bila rasa nak pergi pun boleh je. Yang kedua adalah untuk berkahwin. Kumpul 4 keping 5 dinar ni. Bagi adik-adik yang berhajat nak berkahwin tu, dah boleh dah berkahwin tanpa hutang kalau simpan 5 dinar ni. Yang ketiga adalah sebagai deposit rumah. Kumpul sampai 5 keping, anda boleh mulakan langkah dapatkan rumah yang pertama, kedua ataupun yang seterusnya. Yang keempat, untuk dana kecemasan. Kumpul sampai 6 keping 5 dinar ni. Bila kita susah, kita takkan susahkan orang lain. Yang kelima, sebagai dana pendidikan anak-anak. Kumpul juga sampai 6 keping, anak kita boleh belajar tanpa hutang dekat universiti nanti. Dan yang terakhir adalah sebagai dana persaraan. Kumpul sampai 30 keping. Bila bersara, kita boleh bersara dengan selesa dan bahagia. Jadi, letakkan matlamat yang jelas. Maka, emas akan membantu kita untuk mencapai setiap matlamat keuangan yang kita impikan. Nak saya bantu mulakan tabungan emas tuan dan puan di Public Gold? Anda boleh rujuk saja link di bio saya ataupun rujuk pin video 5 langkah mudah daftar akaun secara percuma. Saya akan bimbing anda sebaiknya.